Saya dapat soalan ini berkaitan dengan apabila kita mandi wajib, boleh tak kita mandi wajib tanpa berpakaian? Pertama sekali, kita kena tahu mandi wajib ni ada rukunnya. Iaitu rukunnya, pertama niat, yang kedua menyampaikan air pada seluruh anggota badan yang zahir. Apabila seseorang melakukan kedua-dua ini, dia telah menyempurnakan segala rukun-rukun mandi wajib, iaitu dia pastikan tak ada apa-apa pada kulit-kulit dia yang boleh menghalang air. Dia pastikan juga air yang dia mandi itu adalah air yang mutlak, suci lagi menyucikan. Apabila dia menjaga keseluruhan perkara-perkara ini, maka telah sah mandi wajib dia. Adapun seseorang yang mandi wajib tanpa berpakaian, maka hukum mandi wajib tersebut tetap sah. Walau bagaimanapun, kena pastikan dia mandi dalam keadaan tempat tertutup, iaitu tempat yang tidak terbuka sehingga boleh dilihat oleh orang lain. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.